What's up yo, jumpa lagi. So dalam minggu ni kita ada dekat dapur. Kenapa kita ada dekat dapur? Tengok video ni sampai habis. Alright, kenapa kita kat dapur? Sebab kita nak repair satu induction cooker ya. Induction cooker ni tak boleh power on. Okay, induction cooker ni daripada Russell Taylor. Alright, dan kita tengok model dia. Alright, kat sini ada stiker siram dia. Russell Taylor induction cooker model IC-10 2000 watt. Okay, kita nak check kenapa dia tak ada power. Mula-mula kita kena buka bahagian belakang skru dia. Jom, kita buka dulu skru bahagian belakang. Okey, kita dah buka semua skru kat belakang. Pusing balik. Dan kita boleh cabut bahagian atas sini. Crystal plate dia. Dan kat sini kita boleh nampak ya. Dia punya coil ada kat atas ni. Kipas, kotor kita akan bersihkan. Dekat depan ni ada panel dia. Display panel dia. So, apa yang perlu kita buat dulu adalah kita cabut dia punya coil kat depan ni dulu. Ada 3 skru yang pegang dia. Okay, kita boleh tarik keluar dia punya coil dan kita boleh nampak kat situ konektor untuk sensor dia cabut. Dan kita boleh cabut wire power dia. Live warna coklat, neutral warna biru. Okay, kita cabut konektor untuk fan dia. Kita cabut konektor untuk display dia. Okay, kita dah cabut kabel dia. Okay, kat sini board dia. Board dia ada 3 skru yang perlu kita buka. Okay, board dia kita tutup tepi. Dan dekat sini ya, dia punya kabel ni ya. Kita nak test dia punya fuse kat dalam ni. Okay ke tak? So, kita kena gunakan kita punya multimeter. Kerja-kerja ni banyak menggunakan multimeter ya. So, kita ambil live pada kita punya soket. Dan kita test wire live dia sampai tak kat sini ataupun fuse putus. Okey, maknanya ada bunyi dia punya fuse dalam kita punya soket ni okey. So kita taruh bawah dalam ni. So yang ini pula kita akan buka dia punya skru untuk coil dia. Ada 2 skru. Okey, dah buka, kita taruh tepi. Okey, untuk ni pula kita akan check fuse dia pada board. Sebab pada soket tadi okey. Okey, fuse dia putus ya, tak ada bunyi ya. Alright. So apa yang perlu kita buat sekarang, kita nak check apa komponen yang menyebabkan fuse dia terbakar lah. Ada komponen shorting. So dekat sini ya, ada IGBT. IGBT ni macam transistor lah. Okey, cuma IGBT ni adalah transistor hybrid yang mampu handle voltage current yang tinggi ya. Dan kita ada rectifier kat situ. Kita akan buka, kita akan check kita punya rectifier. So apa yang perlu kita buat adalah kita buka skru dia dulu. Okay, dah buka skru. So dekat rectifier dia ada skru kepada heatsink. Transistor dia bersama IGBT dia. Kita buka, kita longgarkan kejap. Alright. Okey, kita dah buka heatsink dah. So apa yang kita perlukan adalah kita perlukan board holder ni. Senang sikit buat kerja. Kita kepitkan dia. And then kita akan bawa keluar dia punya fuse, kita akan tukar. Dia punya IGBT dan rectifier, okey? Apa-apa kita buat, kita tukar dia punya fuse dulu. So kita perlukan kita punya sucker. So kita akan buka kita punya fuse. So kita bawa keluar kita punya fuse. Dan kita akan tukar fuse yang baru.
Dan kita akan solderkan balik fuse kita. Okay, kita solder kita fuse. Apa yang perlu kita buat sekarang adalah kita nak bawa keluar dia punya IGBT dengan rectifier. Kita nak check dekat luar ya. Okay, so jom kita bawa keluar. Ada 7 kaki, 3 kaki untuk transistor IGBT dan 4 kaki untuk rectifier dia. Jom kita bawa keluar dulu. Okey, kita dah buka kita punya IGBT dengan rectifier. Masanya untuk kita test. Okey, kita akan check rectifier dulu. Ni ada yang baru, yang lama. Rectifier dia menggunakan model GBU 1510 ya. Okey, kalau kita punya induction cooker rosak, kita kena cari model rectifier yang sama lah. Okey, jom kita check dulu. So, kita perlukan pemegang ni. So, hold kita punya rectifier. Yang ini yang rosaknya. So, dekat sini sebab kita nak buat test, kita gunakan crocodile clip. Kalau tak buat video, memang kita tak gunakan crocodile clip lah sebab kita nak tunjuk ni, senang nak pegang dia. So, kita gunakan crocodile clip. Okay, so untuk rectifier ni senang aja. Dia macam diode, dia akan jalan kepada satu arah saja, dia tak boleh patah balik. Okay, so kita akan test yang kanan dulu. Kita kepit yang kanan. Lepas tu kita akan test bahagian kaki nombor 2 dan nombor 3 dia. Okay, kaki nombor 2 dia tak ada bunyi, menandakan dia stop kat situ. Nombor 3 dia berbunyi. Okey, patutnya dia tak berbunyi kuat macam ni lah, dia just ada keluar nombor saja. Okey, maknanya ada something wrong kat sini. So kita ambil rectifier baru. Okey, untuk rectifier baru ya, kita ambil satu kaki, kita kepitkan kaki nombor 4 tadi. Okey, kaki nombor 3 tak ada reading, kaki nombor 2 pun tak ada reading. So kita tukarkan kita punya probe. Kaki nombor 2 ada reading 3 point something, kaki nombor 3 pun ada reading. Okey, maknanya dia flow cantik saja ya. Okey, kita tukar probe kita kepada kepitkan pada kaki nombor 1, kaki nombor 2 ada reading, kaki nombor 3 ada reading. So kita tukar probe kita, terbalikkan. Kaki nombor 2 tak ada reading, kaki nombor 3 pun tak ada reading. So kita try bridge dia. Okey, tak ada reading. Maknanya rectifier baru ni memang okey. Okey, itu cara nak check kita punya rectifier. Okey, ni untuk rectifier. So sekarang ni kita nak check kita punya IGBT pula. IGBT kita menggunakan 20R1203 ya. So kita akan test yang lama dulu. Oh, sebelum tu kita akan discharge dulu kita punya transistor IGBT ni. Kita shortingkan tiga-tiga kaki kita dengan besi. So kita akan kepitkan, kita akan buat test. Okey, probe belah kanan, kaki nombor 3 kita kepitkan dengan warna merah dengan live. Okey, kaki nombor 2 touch kita sentuh. Okey, ada bunyi warna ni shorting ni. Patutnya dia tak akan bunyi kuat macam tu, dia akan keluar number saja. So kita akan tukarkan kaki nombor 3 tadi kepada negatif. Kita tukar. Okey, yang live pula tadi, yang merah, kita akan kena kepada kaki tengah. Okey, patutnya dia tak mengeluarkan bunyi, dia akan tersangkut. Sebab apa? Kaki nombor 2 dan nombor 3 tu adalah diode sebenarnya ya. So kita check yang baru pula macam mana dia fungsi. Kita dischargekan kaki IGBT kita yang baru. Okey, dah. Kita kepitkan, kita buat test. Kaki nombor 3 dan kaki nombor 2, kaki nombor 3 warna merah, probe merah. Kaki nombor 2, okey, tu ada reading 3. Okey, kita tukarkan balik. Kaki pada nombor 3 pada hitam, probe hitam, kaki tengah pada merah, tak ada reading. Okey. So sekarang ni kita nak chargekan dia, kita tengok ada reading tak. Okey, kita try masukkan merah di nombor 1 dan nombor 2 ni. Okey. Dan kita terbalikkan, tak ada reading tadi, terbalikkan.
Okey, dia tengah charge dan kita akan pergi balik ke kaki nombor 3 tadi menggunakan probe merah dan kita sentuh kaki nombor 2 dengan probe hitam. Okey, tadi dapat 300 lebih kurang menyentuh, sekarang dia berkurangan separuh lebih kurang dan kita terbalikkan merah di tengah pula, negatif di sebelah kanan sekali. So ada reading kat itu. Sebab apa? Sebab kita dah charge dia tadi. Okey, maknanya IGBT yang baru ni okey, IGBT lama tu confirm memang dah rosak. So itu dia. Kita kanan pasang balik kita punya IGBT dan kita punya rectifier. Okey, sebelum kita pasang dia, kita sandpaperkan bahagian kaki IGBT dengan kita punya rectifier ni supaya senang kita solder nanti. Okey, dekat board ni ada dua kapasitor ya. Satu 0.27 untuk inverter dia, 1200 volt. Kita check ya, kalau nilai dia susut ataupun tak dapat reading, kita kena tukar juga. Dan ada satu lagi 4 microfarad, lebih kurang macam itulah untuk untuk induction cooker yang lain, 4 microfarad, 400 volt. Check juga. Kalau nilai dia susut, tukar sekali, okey? Okey, jom kita pasang kita punya IGBT dan rectifier. Alright, masanya untuk kita test. Alright, kita test dulu. Okay, kita boleh dengar bunyi tadi, dia on dan display dia menyala. So sekarang ni kita nak ambil kita nak test masak air. So kita ambil kita punya periuk. Pastikan periuk dia boleh digunakan dekat induction cooker. Tak semua periuk boleh digunakan untuk induction cooker. Okay, kita bubuh dekat tengah. Dan kita tekan power on. Dan tekan function untuk water sebab kita masak air. Dan kita tunggu sampai air kita masak. Okey, air kita dah masak. Induction cooker ni dah didihkan air ni. Okey, air ni panas. Hati-hati. Okey, itu dia cara untuk kita repair kita punya induction cooker ya. Common kerosakan dia fuse blow, transistor IGBT tu terbakar ataupun shorting dan dia punya rectifier kita check. Dan kita kena check kita punya kapasitor tadi dia 0.27 microfarad, 1200 volt dengan kita punya lagi satu kapasitor tu 4 microfarad 400 volt. Okey, check semua sekali, tukar. Kos untuk tukar benda lah ni kurang daripada RM10. Okey, itu dia video untuk kali ni. Jumpa lagi. Bye bye. Oh.